Kita tertanya-tanya, tak boleh buat ke kita? Kita pun macam Jepun juga. Dan bila kita berpendapat, kita pun boleh kita kenalkan slogan kita, iaitu Malaysia boleh. Kalau orang Jepun boleh, orang Malaysia pun boleh. Dan kita cari jalan. Kita tak tahu, kita tanya orang Jepun pasal dia ada pengalaman. Dan kita belajar daripada dia. Dan kita buat sikit-sikit. Mula buat kereta proton umpamanya. Cuma 18% daripada kereta proton itu dibuat di Malaysia. Yang lain semua kita bergantung kepada Jepun. Tapi semakin hari, semakin bertambah kebolehan kita. Daripada 18% naik 20%, 30%, sampai 90%. Jadi kereta proton yang kita buat, kita lah rancang, kita lah buat model, kita lah buat clay model, kita lah buat testing. Semua tu kita belajar sikit demi sikit. Dan hari ini kita boleh buat kereta macam orang Jepun juga. Kita boleh ekspor kereta kita. Kiranya Tuan berjaya raise the standard of Malaysia, senang cerita. Bila kita buat benda macam itu, business